Apa hukum kalau kita semayang berimankan imam yang menyokong fahaman sekular? Kalau bodoh-bodoh sokong itu fasik. Jangan hak lapar jelas dari khabar. Kalau kita ikut hukum wudu, maka tak maju kita. Hak tu tak boleh ikut tu. Kalau kita tak jalankan hukum, kalau kita laksana hukum Quran, maka kita susah bila-bila. Orang ni batal dah kita. Tapi kalau hak jenis nyokong saja hak ramai ni nak cari seng. Faham? Tengok pada baca khutbah jangan ya Yohanes ittaqullah. Takut pada Allah. Kita jawab pelawak. Mu kata suruh orang takut kepada Allah. Usikum wa iyaya. Aku nasihat kepada kamu dan kepada aku bitakwa Allah. Tu dah. Lepas tu baca pula khutbah. Pakailah tali pinggang keledar. Mudah baca satu khutbah yang menyedarkan masyarakat, mudah berani. Apa guna mu kata ittaqullah? Tu cari makan. Tapi jangan kata kau orang. Bukan sini ni cerita ni, Afrika Tengah. Nah. Patut gitu nah. Tak perlu panjang khutbah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wahai hadirin Jumaat sekalian, ingatlah bahwasanya hidup kita ini akan bertemu dengan mati dan akan dibicarakan di hadapan Allah. Maka barang siapa yang bersama dengan pemerintah yang tidak mahu melaksanakan undang-undang Islam di dalam negara, maka mereka pasti akan masuk di dalam api neraka Allah. Aqulu qauli hadza. Nah, ini khutbah ini tak panjang melerik-lerik, penyerik-lerik. Nah, pendek je. Wahai hadirin sekalian, barang siapa di antara kamu membenarkan anak atau anak perempuan atau isterinya mendedahkan aurat di luar rumah, tidak bertudung, maka ini jadi fasik, tidak lagi boleh menjadi wali nikah. Barang siapa yang tidak datang hadir kuliah-kuliah yang diadakan di masjid ini, maka dia juga menjadi fasik, tidak layak untuk menjadi wali nikah, walaupun dia seorang wakil rakyat, menteri besar ataupun siapa saja. Aku qauli hadza. Nah, boleh balik sekejap, boleh muka badi derah. Nah, ni tak tu panjangnya ngeng tidur terus. Tok Imam nombor 3 terletang tidur. Nah,